Hey, Super Sport. Murah lah. Here we go. Ada spin. Lemon ke apa tu? Kenapa gambar tadi juga? Aku tak ambil, aku tak mahu lagi. Bahaya orang. Tak apalah, ada sikit. Tapi boleh redeem ya besok. Betul, kena bayar. Hari ini kami berkesempatan untuk menyaksikan Stadium Santiago Bernabeu. Kau ke bawah. Yang ke kaunter kita betul. Gambar kita berlima kan? Stadium Santiago Bernabeu terletak di Madrid, Spanyol, di kawasan kejiranan Chamart and di sepanjang jalan utama Paseo de la Castellana. Aku tak faham apa aku cakap ni. Aduh, betul kalau kita sorry no English. Ia adalah stadium keramat bagi klub bola sepak Real Madrid dan merupakan salah satu mercu tanda paling terkenal di ibu kota Spanyol. Barca je bas. Sesuai macam nak Arsenal. You. Kena sejuk. Nanti tu ada. Ni pun sejuk juga. Semua dekat Arsenal. Golden weather best. Kita ada kat mana sekarang ni? Kita tahu ni Deka kat mana? Real Madrid Stadium Santiago Bernabeu. Ya, Madrid. Sampai langsung balas pipi. Papi punya celebration. Ya, baju Madrid. Modric. Gagal. Rahim Liga Manuel. Okay, kita akan masuk ke Stadium Santiago Bernabeu. Ya, Bernabeu Yeah. Extra lah. Ni dah beli baju dah. Jom sikit baju dia. Madrid. Madrid. Puerta 86. Okey. Inilah dia. Boleh ke di video? Tak, boleh. 5. So kita nak masuk legend. Ini buat semua hitam. Yes, Hala Madrid.
corporate hospitality. Ni time game kan? Live. Tahu yang main di sini. Tahu awal dia kan? Morentes. Anelka. McManaman. Hidan. Hierro kan? Hierro. Ke sini cantik tu. Ini adalah Piala Eropah. Kelab yang paling banyak dapat Piala Eropah 15 ke? European Cup, Champion League 15 ke rasa. Yes, Real Madrid. Bela. Ya, UEFA Champion. Tak tahu tak ni ada apa. Wow, Champion League Cup. Cup Real Madrid. Okay. Senang guys. Ya, tu abang kena sebut depan tu ah. La camiseta del Real Madrid es Blanca. Yeah. Goes over. Sangre, pero jamás de virgin. Yeah. Bunyi tu macam mana betul kan? Kasut bang. Korang nak tahu bola macam mana zaman tu? Ni dia, The Ball 1910. Ni apa benda ni? Dia whistle. Koleksi Liga. Tahu? Koleksi lah ni. Liga banyak. Untuk Real Madrid ni ha. Ada Lotte ni nak mengira ni ha. Real Madrid. Ya, tahun 2008. Juara Liga. Alright. 36 Liga National League. Itu ada situ Bill, Modric, Ronaldo, Benzema. Ini masih penuh sikit. Modric pun boleh menang. Zidane. Tak faham jangan baca doa ya Zana, tak faham tak baca Zana. Kamera okey kan? Saya biasa je saya pulang
Balon d'or. Here we got the memorabilia, the evolution of our shirts and vignettes and everything, the boots, the ball. Bagus betul. Ya betul. Bagus betul guys. Keren. Ini bukan these shoes are from a player of our basketball team. Padahal dia tutup. Tutup dah. Tu sikit. Tak dia turun dia. Dia turun lepas tu tutup. Sekarang ni tak nampak pedang. Tak. So kita dah ambil. Kita masuk dalam bermasuk dah. Ini padang tu dia jaga. So dia tengok kap dia balik dah lepas kat belakang tadi. Tak tahu lah kalau depannya ada ni. Tak tahu lah kalau dia depan. Dia bagi sekali 15 kali. John, kat sini kau nak compare kau punya size dengan Madrid ni. Actual size. Bergerak-gerak. Bergerak-gerak. Ni dia menang champion ni. Ini adalah fan Liverpool. Fans Liverpool. Dua kali. Desde el 57. Keren lagi.
Decía que no se podía. Oh, ni pemain ni NBA. Nampak tak dia turun kan? Dia tutup pakai cover. Tutup. So pandang dia sekali naik kan? Dan tu teruskan tutup je. Kita dapat keluar kat tempat office. Sure, mungkin Okey, ni Santiago berdebat. Tapi untuk VIP lah. Boleh gambar? Inilah di mana Cristiano Ronaldo main dulu. Ya. Biasa sampai ni bang. Biasa ni Mak Ronaldo pun ni VIP. VIP VIP. Kalau family apa semua. Dia panggil ni VIP box. Right. Jadi Ni padang di tengah turun ni. Ni pemain Real Madrid yang akan tantangan tadi. Modric. 2, 3. Okey. baik, Saya nak kenangan kata guys, ni bukan, kenangan. betul ini memang Real Madrid. Dia memang real dekat Real Madrid. Real. Kenangan. Untuk seorang bukan. Inilah dia stadiumnya. Saya pun belajar ni, baru belajar pasal bola. Real Madrid. Serius. Hola, buenas. Tienen que Ya, okey. Saya pun tak percaya lah boleh berada dekat sini. Okey, dalam kerja kita Andalus, dan ini anda lihat sendiri Real Madrid punya stadium. Allahumma salli ala Muhammad. Allah. Inilah dia padang di mana tempat player-player daripada Real Madrid, Zidane, Modric, Benzema, Cristiano Ronaldo main, dan insyaAllah hari ini dapat duduk di stadium yang begitu hebat ni. InsyaAllah, Alhamdulillah. Real Madrid. Allahu Akbar. Hola, buenas. Vamos avanzando, por favor. Tak boleh buka kan? Begini tak? Lepas tu dia kena ada minat. Laluan teksi dia, dia ada laluan khas teksi dia. Mari SP ni kat kedai. Kat kedai dia tu. Apa tu macam mana tempat training pun gambar. Tak.
pagi cuaca clear ni. Crystal clear. Masya Allah. Allah Akbar. Masya Allah. Okey, ni Sungai Tigers, Sungai Tahu. Dia berdiam. Dia ada parking kot saya rasa. Kat depan sikit. Semua parking belakang. Okey. Alright, Masya Allah.